Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Alright geng, ada yang bertanya geng, kenapa lampu belakang Wira masuk air? Macam mana dia boleh masuk air kan? Alright, ni lampu belakang Wira. Harap nanti saya tunjuklah cara macam mana nak mengatasinya kan. Terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu, insyaAllah. Jom kita layan pertanyaan dia ni. Okey geng, untuk lampu Wira geng ya, lampu belakang Wira, puncanya ni geng. Ini dia puncanya. Bukan yang ni ya. Yang ni kalau air masuk dia akan tembus ke bawah sini. Dia akan tembus ke bawah sini. Kalau dia masuk sini, dia akan tembus ke bawah sini. Dia tak akan masuk dalam ni. Yang masuk dalam ni, di sini ya. Di sini. Di celah ni. Celah ni ke bawah dan di sini. Dan di celah ni. Nanti kalau bila kita buka ni, kita nampaklah dia punya celah batu merah ni, antara batu merah ni dengan cover ni. Dia punya tempatnya lah. Kat situ dia dah terbuka ni geng. Ni dah terbuka. Silikon je geng. Silikon kaca. Silikon untuk aquarium punya tu pun boleh, tak ada masalah. Silikon boleh, tar pun boleh. Tapi kalau tar dia hitam, tak cantik. Tapi kalau silikon yang jernih tu dia tak perasan sangat. Ada cara nak buka dia ni. Cara nak buka dia ni senang saja geng. Senang sangat. Di sini ada, di dalam ni ada skru. Kita bagi lampu dulu. Kita buka sini saja. Lepas tu kita, dalam ni ada skru. Ni satu, atas ni satu, dua, dan di sini ada tiga. Tu dia, tiga. Kita bukalah dulu dia punya, mentolnya. Mentolnya buka senang saja, tekan. Kat bawah. Dia kat bawah sini geng. Bawah ni ada. Tu dia. Ada klipnya. Tekan klipnya, tarik naik ke atas. Naik ke atas. Ni dah terbuka dia punya mentolnya. Lepas tu kita buka lagi satu mentol reverse ni. Ni mentol reverse pun buka sekali. Senang saja geng, mudah saja. Lepas tu kita keluarkan dia punya lepas tu kita keluarkan dia punya lampu belakang ni. Silikon yang sini keliling bawah sampai bawah sekali pun tak apa, tak ada masalah. Sama juga untuk yang atas ni. Serupa juga untuk yang atas ni. Pun dia kadang masuk air juga. Dekat sini kadang penuh dengan air. Saya rasa saya dah pernah cuci dia ni dulu. Kalau mana yang ada contoh berlumut-lumut tu, boleh cuci geng. Boleh cuci dulu. Cuci bersih-bersih. Lepas tu baru kita tampal dia. Cara nak buka ni pun senang saja geng. Dekat luar ni pun dah ada skru. Luar ni skru satu. Dekat sini ada satu. Tu dia. Dekat sini ada satu. Dekat sini pun ada satu. Buka dia punya cover ni.
Pun ada satu. Tu. Pun ada satu. Buka tu dulu. Ni tak ada. Oh, ada juga soket. Oh, ni untuk reverse, lampu reverse. Yang tadi lampu signal, geng. Saya sudah silap. Yang ni tadi lampu signal, geng. Yang ni lampu reverse. Yang ni pun serupa juga, geng. Ni dia. Ni celah dia ni. Kalau dia nak masuk air, dia terbuka kat sini ni, geng. Dengan yang dekat ada getahnya ni. Kena buka getahnya dulu. Dekat sini buka getah dulu ni. Nanti baru silikon dekat ni. Antara ni celah ni. Silikon kat situ, nanti pasang balik dia punya getahnya. Macam tu je, geng. Tengok dah retak, geng. Tak apa, nanti kita beli yang baru. Macam tu, geng. Silikon tu insya-Allah lah cantik lah semua. Sama juga dengan depan, geng. Untuk headlamp depan ni, geng. Untuk headlamp depan ni pun serupa juga, geng. Dia kat sini, geng. Tapi headlamp ni sebenarnya kena buka. So bila buka dia akan keliling tu, kita kena silikon. Ini saya dulu lupa. Saya lupa nak silikon, saya lupa nak cek, saya terus pasang. Time tu buat video, terus pasang saja. Tengok, saya pun itulah lupa. Ni pun dah ada wap. Mana air masuk ni? Bila ada wap, air masuk. Dengan tu gabus pun ada dalam tu, nampak? Dah. Bila kita dah pasang, nak buka balik, memang tak. Nantilah lain kali lah. Dia pun di celah sini, geng. Kalau ikutkan, dia ada klip ni. Cermin ni boleh dibuka. Buka klip ni, tanggalkan cermin tu. Ada videonya saya buat. Tanggalkan cermin tu, silikon di dalamnya. Tak perlu banyak, yang penting ada silikon. Nanti bila ditekan, dia akan naik. Dia akan kembang. Bila ditekan, dia akan tertutup semualah, rapatlah. Ini memang tak sempat, geng. Bukan tak sempat, saya lupa. Pun sama juga. Tapi untuk headlamp, kena buka headlamp ni. Headlamp ni kena tanggalkan. Nak tanggalkan, saya pun ada videonya. Tengoklah kat video tu. Cara nak silikon tu pun saya ada videonya. Tengoklah dekat video tu. Macam tu saja, geng. Macam tu lah, geng. Agak, yelah, bila kita nak buat tu susah lah, tempatnya sempit-sempit kan. Tapi pelan-pelan lah buat. InsyaAllah boleh je. Yang penting kita silikon. Silikon lah. Jadi kalau masuk air tu, dia akan berlumut dalamnya. Alright, itu saja, geng. Terima kasih anda menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaAllah saya akan bantu. InsyaAllah. Kita jumpa lagi next video. Video apa. Assalamualaikum. Bye-bye.